Bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa segelas jus oren anda di pagi hari tidaklah sihat seperti yang anda sangka, dan yogurt rendah lemak untuk snack petang mungkin lebih memudaratkan daripada yogurt biasa? Kedengaran provokatif, bukan? Tetapi dunia pemakanan sihat penuh dengan perangkap dan salah faham yang sering kita terperangkap di dalamnya setiap hari. Kita sering dipujuk untuk membeli produk dengan label-label besar seperti kecergasan, eko atau tanpa lemak. Tetapi di sebalik kata-kata ini, selalunya bukan manfaat kesihatan yang tersembunyi. Sebaliknya hanyalah taktik pemasaran semata-mata. Dalam video hari ini, kita akan melakukan rombakan besar di dapur dan dalam fikiran anda. Kita akan membongkar 20 mitos makanan paling lazim dan berbahaya yang telah menghalang kita daripada menjadi sihat sejati selama bertahun-tahun. Bersedialah untuk terkejut kerana pasti ada di antara peraturan ini yang anda sendiri amalkan. Tuliskan sekarang di ruangan komen, apakah nasihat pemakanan paling pelik yang pernah anda percayai? Pasti menarik untuk dibaca. Dari mana datangnya semua mitos ini? Mengapa kita begitu mudah mempercayainya? Sebabnya mudah. Pertama, sains pemakanan sentiasa berkembang. Apa yang dianggap sebagai kebenaran 30 tahun lalu, hari ini mungkin telah dibuktikan salah sama sekali. Ingatkah bagaimana mentega pernah dianggap buruk, namun kini kita bercakap tentang manfaat lemak? Kedua, pemasaran memainkan peranan yang sangat besar. Pengeluar makanan mendapat keuntungan dengan mencipta makanan super baharu atau menakutkan kita dengan lemak dan karbohidrat semata-mata untuk menjual alternatif rendah lemak atau rendah karbohidrat mereka. Dan ketiga, ini adalah kesan telefon rosak. Seseorang mendengar sesuatu di suatu tempat, salah faham, menceritakannya semula, dan kini mitos baharu sudah tersebar luas di internet. Akhirnya, kita mendapat pelbagai nasihat bercanggah dan tidak tahu siapa yang harus dipercayai. Matlamat kita hari ini adalah untuk mengasingkan yang baik dari yang buruk berdasarkan data saintifik moden dan mengembalikan akal sihat ke dalam pinggan anda. Mari kita mulakan perjalanan menuju kebenaran ini. Baiklah, mari kita bongkar mitos pertama yang mungkin paling manis untuk diperkatakan. Gula perang lebih sihat daripada gula putih. Kita sering melihatnya di kedai kopi, membelinya di bahagian makanan kesihatan dan rasa lebih lega sedikit apabila menambahkannya ke dalam teh kita. Nampak gayanya, warna karamel semula. Jadi itu seolah-olah menunjukkan ia lebih berkhasiat. Tetapi, mari kita berdepan dengan fakta sebenar. Gula perang pada dasarnya adalah gula putih bertapis yang sama, cuma ditambahkan sedikit molasses. Molasses inilah yang memberikan warna dan sedikit rasa unik itu. Ya, molasses ini memang mengandungi jumlah mineral yang sangat kecil seperti kalsium, kalium dan zat besi. Tetapi jumlahnya terlalu sedikit sehingga untuk mendapatkan sedikit manfaat pun anda perlu makan bergunung-gunung gula, dan kemudaratan akibat pengambilan gula sebanyak itu pasti akan jauh mengatasi sebarang manfaat yang anda dapat. Bagi tubuh kita, gula putih dan gula perang adalah praktikalnya sama sahaja. Kedua-duanya adalah karbohidrat ringkas yang menyebabkan lonjakan gula darah yang mendadak. Jadi, janganlah terpedaya dengan warnanya. Jika anda ingin mengurangkan kemudaratan, anda perlu mengurangkan pengambilan sebarang jenis gula, bukan sekadar menukar warnanya. Tentang gula, kita dah jelas. Tapi, bagaimana pula dengan lemak? Berdekad-dekad lamanya, kita diyakinkan bahawa produk kurang lemak adalah kunci untuk kekal langsing dan menjaga kesihatan jantung. Rak-rak pasar raya penuh dengan susu kurang lemak, yogurt dan keju cottage
Namun, di sinilah terletaknya perangkap besar. Apabila lemak dikeluarkan daripada produk, ia akan hilang rasa dan tekstur. Ia jadi cair dan tawar. Apa yang dilakukan pengeluar? Betul, mereka akan tambah sesuatu untuk mengembalikan rasanya. Dan selalunya, ia adalah gula, kanji, pemekat dan perisa tiruan. Akhirnya, apabila anda membeli yogurt kurang lemak berperisa buah, anda mungkin mengambil lebih banyak gula daripada aiskrim biasa. Anda mengelak lemak yang penting untuk badan kita menyerap vitamin dan menghasilkan hormon. Tetapi sebagai balasannya, anda menerima dos besar karbohidrat ringkas. Ini menyebabkan paras insulin melonjak dan secara paradoks, berat badan bertambah. Jadi, sentiasalah baca label kandungan. Selalunya produk dengan kandungan lemak normal tetapi tanpa gula tambahan jauh lebih baik daripada alternatif dietnya. Frasa minum 8 gelas air sehari ini sering kedengaran di mana-mana, dari jurulatih kecergasan hinggalah majalah gaya hidup. Ia seolah-olah satu resipi kesihatan sejagat. Namun hakikatnya saranan tetap 8 gelas atau sekitar 2 liter itu sebenarnya satu mitos besar. Keperluan air bagi setiap individu sebenarnya berbeza-beza. Ia bergantung pada pelbagai faktor seperti berat badan, umur, tahap aktiviti fizikal, iklim tempat anda berada dan juga jenis pemakanan anda. Seseorang yang bekerja di pejabat berhawa dingin sudah tentu memerlukan air yang jauh lebih sedikit berbanding seorang atlet yang bersenam dalam cuaca panas terik. Tambahan pula, kita sering terlupa bahawa sumber air bukan hanya datang dari botol air kosong. Air juga boleh didapati dari sup, sayur-sayuran, buah-buahan, teh, malah kopi. Buah tembikai atau timun misalnya, hampir keseluruhannya terdiri daripada air. Tujuan kita ini adalah satu sistem yang bijak dan ia mempunyai penunjuk yang sangat baik iaitu rasa dahaga. Nasihat terbaik adalah minumlah apabila anda merasa dahaga. Tidak perlu memaksa diri menghabiskan berliter-liter air jika anda tidak berselera. Dengarlah isyarat dari tubuh anda, ia akan memberitahu bila ia memerlukan cecair. Telur pernah dianggap musuh utama sarapan pagi dari era 90-an. Bertahun-tahun kita diberitahu bahawa telur boleh meningkatkan tahap kolesterol darah dan menyebabkan penyakit jantung. Orang ramai digesa untuk tidak makan lebih daripada 2 atau 3 biji telur seminggu. Malah kuning telurnya disarankan untuk dibuang sama sekali. Nasib baik, kajian moden terkini telah membersihkan nama baik makanan hebat ini sepenuhnya. Para saintis telah mendapati bahawa kolesterol yang kita ambil melalui makanan mempunyai kesan yang sangat kecil terhadap tahap kolesterol dalam darah kita. Tubuh badan kita, terutamanya hati, menghasilkan kolesterol sendiri. Jika kita mendapatkannya daripada makanan, penghasilan kolesterol oleh badan akan berkurangan secara automatik. Sebaliknya, tahap kolesterol jahat lebih dipengaruhi oleh lemak trans dan pengambilan gula berlebihan dalam diet dan bukannya telur. Kuning telur pula adalah sumber yang kaya dengan vitamin A, D, E, kolin yang penting untuk fungsi otak serta antioksidan. Jadi, anda boleh kembali menikmati hidangan telur kegemaran anda di meja makan tanpa ragu-ragu. Ia adalah salah satu pilihan sarapan pagi yang paling berkhasiat dan seimbang. Kurus, elakkan karbohidrat. Mitos ini telah melahirkan industri diet rendah karbohidrat dan diet keto yang besar. Roti, pasta, kentang dan bijirin semuanya dianggap musuh kepada badan yang langsing. Namun, ini adalah satu tanggapan yang salah, malah berbahaya. Menjadikan seluruh kumpulan makronutrien sebagai musuh adalah sama sekali tidak betul. Karbohidrat
adalah sumber tenaga utama untuk tubuh kita, terutamanya otak. Masalahnya bukan pada karbohidrat itu sendiri, tetapi pada jenis dan kuantitinya. Ya, karbohidrat ringkas dari tepung putih, makanan manis dan minuman berkarbonat sememangnya boleh menyebabkan pertambahan berat badan kerana ia cepat dihadam dan menyebabkan lonjakan gula dalam darah. Tetapi karbohidrat kompleks seperti yang terdapat dalam bijirin penuh, sayur-sayuran dan kekacang adalah rakan baik kita. Ia dihadam dengan perlahan, membuat kita kenyang lebih lama serta kaya dengan serat, vitamin dan mineral. Menghapuskan karbohidrat sepenuhnya boleh menyebabkan kelesuan, masalah tumpuan dan akhirnya terbabas dalam diet. Kunci kejayaan bukan dengan membuangnya, tetapi dengan memilih karbohidrat yang betul dan mengambilnya secara sederhana. Kita sering beranggapan bahawa yang segar itu sentiasa lebih baik. Kita menjelajah pasar, memilih sayur-sayuran dan buah-buahan yang paling elok rupa dengan sangkaan ia mengandungi khasiat yang paling tinggi. Sementara itu, kita memandang rendah produk sejuk beku, malah menganggapnya sebagai makanan mati. Namun, anggapan ini tidak semestinya benar. Sayur-sayuran dan buah-buahan sejuk beku sebenarnya boleh jadi lebih berkhasiat daripada yang segar. Mengapa demikian? Bayangkan perjalanan sebiji tomato segar sebelum tiba di meja makan anda. Ia dipetik ketika masih hijau, kemudian menempuh perjalanan jauh ke gudang penyimpanan. Seterusnya diletakkan di rak kedai untuk beberapa waktu. Sepanjang tempoh itu, pendedahan kepada cahaya dan oksigen menyebabkan ia kehilangan sebahagian besar vitamin, terutamanya vitamin C. Bagaimana pula dengan proses sejuk beku? Untuk produk sejuk beku, sayur-sayuran dan buah-buahan dipetik pada tahap kematangan paling optimum, iaitu ketika kandungan nutriennya berada di tahap tertinggi. Kemudian, ia akan melalui proses pembekuan kejutan, flash freezing yang sangat pantas. Proses ini memastikan hampir semua vitamin dan mineral terpelihara dengan baik. Tentunya, sayur-sayuran yang baru dipetik terus dari kebun masih kekal sebagai pilihan paling berkhasiat. Namun, jika kita perlu memilih antara produk segar yang telah melalui perjalanan panjang dan proses penyimpanan yang lama berbanding produk sejuk beku yang berkualiti, pilihan kedua selalunya adalah yang terbaik. Detox, smoothie, teh istimewa dan diet tertentu. Kita dijanjikan bahawa semua ini akan menyingkirkan segala toksin dan sisa dari badan, membersihkan kita dari dalam dan membuat kita rasa lebih ringan. Kedengaran menarik, tetapi sayangnya, ini adalah salah satu mitos terbesar dalam industri kesihatan. Tubuh kita sebenarnya tidak memerlukan bantuan daripada minuman pembersih yang mahal itu. Kita sudah pun mempunyai sistem detoksifikasi yang sempurna dan berkuasa yang berfungsi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sistem ini termasuk hati, buah pinggang, paru-paru, kulit dan usus kita. Hati berfungsi sebagai penapis utama yang meneutralkan bahan-bahan berbahaya. Buah pinggang pula menyingkirkan produk buangan melalui air kencing. Paru-paru menyingkirkan karbon dioksida. Konsep sisa dan toksin dalam konteks yang digunakan oleh penjual program detox sebenarnya tidak wujud dalam bidang perubatan. Cara terbaik untuk membantu sistem pembersihan semula jadi tubuh kita bukanlah dengan bergantung pada jus detox, tetapi dengan hanya minum air yang mencukupi, makan lebih banyak sayur-sayuran dan serat serta mengurangkan beban pada hati dengan menghindari alkohol dan makanan yang diproses. Selebihnya hanyalah gimik pemasaran. Ketuhar gelombang mikro sering menjadi topik perdebatan hangat.
Ada yang menganggapnya penyelamat di dapur, manakala ada pula yang melihatnya sebagai syaitan. Dapur yang memancarkan radiasi pada makanan dan kononnya membunuh segala nutrisi di dalamnya. Mari kita rungkai kebenarannya. Mitos bahawa gelombang mikro menjadikan makanan radioaktif atau penyebab kanser adalah sama sekali tidak berasas. Gelombang mikro sebenarnya adalah sinaran bukan pengion, sama seperti gelombang radio atau cahaya yang kita lihat setiap hari. Ia tidak mampu mengubah struktur genetik makanan. Gelombang mikro hanya menyebabkan molekul air dalam makanan bergetar dengan pantas dan getaran inilah yang menjana haba untuk memasak atau memanaskan makanan. Persoalannya, bagaimana pula dengan kandungan nutrien? Mana-mana kaedah memasak yang melibatkan haba, sama ada sembarang merebus, menggoreng atau membakar, memang akan menyebabkan kehilangan sebahagian vitamin, terutamanya vitamin larut air seperti vitamin C dan kumpulan vitamin B. Dan dalam aspek ini, ketuhar gelombang mikro sebenarnya ada kelebihannya. Ini kerana proses pemanasan dalam ketuhar gelombang mikro berlaku dengan sangat pantas dan hanya memerlukan sedikit air. Akibatnya, kehilangan vitamin sering kali lebih rendah, malah kurang berbanding kaedah merebus yang memakan masa lama. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa ketuhar gelombang mikro adalah kaedah yang selamat dan sebenarnya agak lembut untuk memasak serta memanaskan semula makanan anda. Jangan makan selepas jam 6 petang. Ini adalah peraturan emas yang sering dipegang oleh mereka yang ingin menurunkan berat badan. Namun, badan kita tidak beroperasi mengikut jadual waktu dan metabolisme kita tidak serta-merta berhenti tepat jam 6 petang. Mitos ini timbul daripada tanggapan mudah pada waktu malam kita kurang aktif, justeru apa sahaja yang dimakan akan mudah bertukar menjadi lemak. Walau bagaimanapun, apa yang lebih penting bagi berat badan kita bukanlah waktu makan, tetapi jumlah kalori harian serta keseimbangan protein, lemak dan karbohidrat yang diambil. Jika anda telah mencipta defisit kalori sepanjang hari, maka makan malam ringan pada jam 8 ataupun 9 malam sama sekali tidak akan menjejaskan usaha anda untuk mendapatkan bentuk badan idaman. Lebih dari itu, tidur dengan perut kosong atau perasaan lapar yang membuak-buak sebenarnya boleh memudaratkan. Ia boleh menyebabkan tidur anda terganggu dan sering terjaga di tengah malam. Pada keesokan harinya pula, anda kemungkinan besar akan bangun dengan selera makan yang membuak-buak dan akhirnya makan lebih banyak daripada yang diperlukan. Jadi, yang paling utama bukanlah bila anda makan, tetapi apa yang anda makan dan berapa banyak kuantitinya. Makan malam yang ringan, kaya dengan protein dan serat, diambil 2-3 jam sebelum tidur, adalah sesuatu yang sangat normal dan malah bermanfaat untuk memastikan tidur anda lebih lena dan proses pemulihan badan berlaku dengan lebih baik. Langkau sarapan, makan kurang kalori dan berat badan pun turun. Dalam praktiknya, strategi ini sering kali membawa kesan yang bertentangan. Tidak bersarapan pagi sebenarnya bukan kaedah terbaik untuk menguruskan berat badan. Pertama, selepas berpuasa sepanjang malam, paras gula dalam darah anda akan rendah. Apabila kita melangkau sarapan, kita memanjangkan keadaan ini yang boleh menyebabkan anda berasa lemah, mudah marah dan sukar untuk menumpukan perhatian. Kedua, rasa lapar tidak akan hilang begitu sahaja. Ia akan semakin terkumpul. Menjelang makan tengah hari, anda akan berasa sangat lapar sehingga kemungkinan besar anda akan memilih makanan yang lebih tinggi kalori, berlemak atau bergula dan makan dalam kuantiti yang jauh lebih besar daripada yang sepatutnya.
Kajian menunjukkan bahawa individu yang sentiasa bersarapan secara amnya mempunyai berat badan yang lebih sihat dan kurang cenderung untuk makan berlebihan sepanjang hari. Sarapan yang seimbang mengandungi protein, karbohidrat kompleks dan lemak sihat akan mencetuskan metabolisme anda, membekalkan tenaga dan membantu mengawal selera makan. Jadi, janganlah anda abaikan kepentingan sarapan. Usaha mendapatkan pemakanan sihat, ramai yang menggantikan gula putih dengan alternatif semula jadi, seperti madu, sirap maple, sirap agave atau gula kelapa. Alternatif-alternatif ini kelihatan lebih berfaedah kononnya kerana ia dicipta oleh alam semula jadi. Bagi tubuh kita, perbezaan ini sebenarnya tidaklah begitu besar. Betul, madu dan sirap memang mengandungi sedikit antioksidan dan mineral, tetapi komponen utamanya tetaplah gula ringkas yang sama, glukosa dan fruktosa. Sirap agave yang pernah menjadi sangat popular dan satu ketika dahulu sebenarnya mengandungi sehingga 90% fruktosa. Dalam kuantiti yang banyak, fruktosa boleh membebankan hati dan berpotensi menyumbang kepada pengumpulan lemak visceral. Mana-mana pemanis ini juga akan meningkatkan paras gula dalam darah dan mempunyai kandungan kalori yang tinggi. Menggunakannya sebagai pengganti gula biasa adalah sekadar menipu diri sendiri. Boleh diambil dalam jumlah yang sangat sederhana hanya untuk rasa, tetapi menganggapnya sebagai makanan sihat adalah satu kesilapan besar. Kuncinya, seperti biasa, adalah kesederhanaan. Bebas gluten telah menjadi sangat popular kebelakangan ini. Produk-produk tanpa gluten sering dipasarkan sebagai pilihan yang lebih sihat dan baik untuk diet. Ramai individu memilih untuk mengelakkan gluten, kadang-kadang tanpa benar-benar memahami apa itu gluten, dengan harapan dapat menurunkan berat badan atau meningkatkan kesihatan mereka. Mari kita jelaskan dengan lebih terang. Gluten adalah sejenis protein yang terdapat dalam gandum, rai dan barley. Bagi kebanyakan besar orang, gluten adalah selamat sepenuhnya dan tidak berbahaya. Pengecualian gluten daripada diet hanya diperlukan sekiranya terdapat sebab perubatan yang jelas. Ini termasuk penyakit celiac, iaitu penyakit autoimun yang serius, atau sensitivity gluten bukan celiac, NCGS, yang telah disahkan oleh doktor. Bagi mereka yang tiada masalah kesihatan ini, mengelakkan gluten sebenarnya tidak membawa sebarang manfaat, malah mungkin boleh memudaratkan. Makanan bijirin penuh yang mengandungi gluten adalah sumber penting serat, vitamin B dan zat besi. Sebaliknya, produk bebas gluten yang siap sedia pula sering kali mengandungi lebih banyak gula, lemak dan kanji untuk mengimbangi rasa serta tekstur, namun kurang dari segi nutrien penting. Jadi, jika anda belum didiagnosis dengan mana-mana masalah berkaitan gluten, tidak perlu risau atau takut pada gluten. Garam Himalaya merah jambu, garam hitam, garam laut kelabu. Rak-rak kedai kini dibanjiri pelbagai jenis garam ini yang lebih mahal daripada garam meja biasa dan sering dipasarkan sebagai lebih berkhasiat. Kita sering diberitahu tentang puluhan mineral unik yang terkandung di dalamnya. Kedengaran memang menarik, namun hakikatnya ini hanyalah taktik pemasaran semata-mata. Setiap jenis garam, tidak kira apa warnanya atau dari mana asalnya, 97 hingga 99% terdiri daripada bahan yang sama, natrium klorida. Kelebihan natrium klorida inilah yang memudaratkan kesihatan dan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi serta masalah jantung. Memang benar garam laut atau garam Himalaya mengandungi sedikit campuran mineral lain seperti magnesium, kalium dan kalsium.
tetapi jumlahnya sangat kecil sehingga tidak memberi sebarang kesan ketara kepada kesihatan anda. Untuk mendapatkan sebarang manfaat daripadanya, anda perlu mengambil garam itu dalam dos yang boleh membawa maut. Oleh itu, tidak perlulah membazir dengan membayar lebih hanya kerana pembungkusan yang cantik. Peraturan utama untuk semua jenis garam adalah menggunakannya seminimum mungkin, tidak lebih dari 5 gram sehari, seperti yang disarankan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Bagi ramai, label organik pada produk telah menjadi sinonim dengan perkataan sihat. Kita sanggup membayar lebih untuk sayur-sayuran, bijirin dan daging organik dengan kepercayaan bahawa ia lebih berkhasiat dan selamat. Namun, adakah ia benar-benar sebegitu? Status organik bermaksud produk tersebut ditanam tanpa penggunaan racun perosak sintetik, racun rumpai dan baja kimia. Ini sememangnya baik untuk alam sekitar. Tetapi apabila bercakap tentang nilai nutrisi, perbezaannya sangat minimum atau tiada langsung. Banyak kajian telah membandingkan produk organik dan konvensional dan tidak menemui perbezaan ketara dalam kandungan vitamin dan mineral. Berkenaan dengan racun perosak, sisa kandungannya dalam produk konvensional dikawal ketat dan berada pada tahap yang selamat untuk manusia. Tambahan pula, dalam pertanian organik, racun perosak juga digunakan. Cuma ia berasal daripada sumber semula jadi dan tidak semua daripadanya selamat. Oleh itu, memilih produk organik lebih kepada isu keyakinan peribadi dan keprihatinan terhadap alam sekitar dan bukannya cara untuk mendapatkan lebih banyak nutrien. Mitos mengenai manfaat segelas wain merah untuk kesihatan jantung adalah sangat kuat dan menarik. Ia berakar umbi daripada kajian tentang resveratrol, sejenis antioksidan yang terdapat dalam kulit anggur. Antioksidan ini sering dikaitkan dengan sifat-sifat yang hampir ajaib. Namun, untuk mendapatkan dos terapeutik resveratrol, seseorang perlu minum bukan sekadar segelas, tetapi beberapa botol wain sehari. Yang jelas akan membawa kemudaratan yang sangat besar. Data saintifik moden menunjukkan bahawa tiada dos alkohol yang selamat. Sebarang jumlah etanol adalah toksin bagi tubuh kita, terutamanya untuk hati dan otak. Malah, pengambilan alkohol secara sederhana pun meningkatkan risiko mendapat penyakit kanser, tekanan darah tinggi dan pelbagai masalah kesihatan lain. Manfaat kecil yang berpotensi daripada antioksidan dalam wain sepenuhnya ditenggelami oleh kemudaratan alkohol. Jika anda ingin mendapatkan manfaat untuk jantung, lebih baik makan segenggam beri gelap atau anggur dan bersenam. Ini jauh lebih berkesan dan selamat. Nak dapatkan protein? Itulah soalan pertama yang sering diajukan kepada sesiapa sahaja yang memutuskan untuk mengurangkan pengambilan daging. Mitos yang mengatakan protein lengkap hanya boleh didapati daripada sumber haiwan sudah berakar umbi. Sebenarnya, dunia tumbuhan sangat kaya dengan protein. Kekacang seperti lentil, kacang kuda, kacang merah dan kacang pis adalah sumber protein yang sangat baik. Tahu, tempe dan edamame yang diperbuat daripada kacang soya mengandungi semua asid amino penting. Kekacang, biji-bijian, quinoa dan soba, kesemuanya adalah makanan dengan kandungan protein yang tinggi. Perkara utama bagi mereka yang mengamalkan pemakanan berasaskan tumbuhan adalah kepelbagaian. Dengan menggabungkan pelbagai sumber protein tumbuhan sepanjang hari, contohnya kekacang dan bijirin, anda boleh dengan mudah mendapatkan set lengkap asid amino penting yang diperlukan oleh tubuh kita. Diet berasaskan tumbuhan yang kaya protein, di samping itu membekalkan kita dengan lebih banyak
serat, vitamin dan antioksidan yang seringkali kurang dalam diet pemakan daging. Jadi, hidup tanpa daging dan kekal, sihat serta kuat adalah sesuatu yang sangat mungkin. Cawan kopi di pagi hari adalah ritual harian bagi jutaan orang. Namun, di sebalik kesegaran yang didambakan, sering timbul kebimbangan. Adakah kopi menyebabkan badan dehidrasi? Mitos ini timbul kerana kafein diketahui mempunyai kesan diuretik yang ringan. Ini bermakna anda mungkin akan lebih kerap membuang air kecil. Bagaimanapun, pelbagai kajian telah menunjukkan bahawa kesan ini sebenarnya sangat lemah dan kebanyakannya hanya berlaku pada individu yang jarang minum kopi. Jika anda sudah terbiasa dengan pengambilan 1 atau 2 cawan kopi harian, badan anda akan menyesuaikan diri dan kesan diuretik tersebut akan menjadi sangat minimum atau hilang sama sekali. Selain itu, jangan lupa bahawa kopi itu sendiri mengandungi kira-kira 19 air. Cecair yang anda peroleh daripada minuman itu sebenarnya lebih daripada cukup untuk mengimbangi sebarang kehilangan air yang kecil akibat kesan kafein. Oleh itu, secawan kopi pagi anda boleh saja dikira sebagai sebahagian daripada jumlah pengambilan cecair harian anda. Tentunya, ini tidak bermakna kopi boleh menggantikan air sepenuhnya, tetapi anda tidak perlu risau tentang dehidrasi akibat minum kopi. Macam logik sangat. Makan lemak, badan akan jadi gemuk. Idea ringkas inilah yang menjadi asas kepada trend diet tanpa lemak yang meluas satu ketika dahulu. Namun, badan kita sebenarnya jauh lebih kompleks. Sebenarnya, punca utama berat badan berlebihan bukanlah lemak, tetapi pengambilan kalori yang berlebihan, terutamanya dari karbohidrat, ringkas dan gula. Apabila kita makan makanan manis dan berkanji dalam kuantiti banyak, badan kita menerima tenaga segera yang melimpah ruah. Apa sahaja yang tidak dapat digunakan serta-merta akan ditukar dan disimpan dalam bentuk lemak. Manakala lemak baik yang terdapat dalam avokado, kekacang, minyak zaitun dan ikan berlemak pula adalah sangat penting untuk kesihatan kita. Ia terlibat dalam pembinaan membran sel, penghasilan hormon dan penyerapan vitamin larut lemak. Malah, lemak juga memberikan rasa kenyang yang berpanjangan sekaligus membantu mengawal selera makan dan mengelakkan makan berlebihan. Jadi, kita tidak perlu takut pada lemak secara M-nya. Sebaliknya, pada lemak yang berkualiti rendah seperti lemak trans dan juga jumlah kalori berlebihan dalam diet harian kita sering dianggap lambang gaya hidup sihat. Apa yang lebih berkhasiat daripada segelas buah-buahan dan sayur-sayuran yang dikisar halus? Namun begitu, ada perangkap tersembunyi. Smoothie boleh jadi sangat bermanfaat, tetapi juga boleh bertukar menjadi bom gula yang sebenar. Semuanya bergantung pada bahan-bahan yang digunakan. Jika anda mengisar beberapa jenis buah manis seperti pisang, mangga dan anggur, lalu ditambah madu atau sirap, anda akan mengambil dos fruktosa yang sangat tinggi. Berbeza dengan buah yang dimakan sebiji, di mana gula terikat dengan serat dan diserap perlahan. Dalam smoothie, gula berada dalam bentuk cecair yang mudah diserap. Ini boleh menyebabkan peningkatan mendadak paras gula dalam darah, sama seperti meminum segelas minuman berkarbonat. Selain itu, dalam segelas smoothie, anda mungkin meminum 3 hingga 4 biji buah yang mustahil anda makan sekaligus dalam bentuk asalnya. Ini menyumbang kepada pengambilan kalori yang berlebihan. Untuk menjadikan smoothie lebih berkhasiat, asasnya mestilah tidak manis. Gunakan sayur-sayuran, sayuran hijau, avokado atau yogurt rendah lemak.
buah-buahan dan beri pula hanya perlu ditambah dalam kuantiti yang sedikit sekadar untuk rasa. Sekian lama, margarin dianggap sebagai pilihan yang lebih sihat berbanding mentega asli. Dihasilkan daripada minyak sayuran, ia bebas daripada kolesterol yang sangat ditakuti ramai. Namun, proses hidrogenasi digunakan untuk menukar minyak sayuran cecair ini menjadi margarin pejal. Proses ini menghasilkan apa yang dikenali sebagai lemak trans, molekul lemak yang diubah suai secara tiruan dan terbukti amat memudaratkan kesihatan. Lemak trans bukan sahaja meningkatkan tahap kolesterol jahat dan menurunkan tahap kolesterol baik, malah ia juga mencetuskan keradangan sistemik dalam badan serta meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dengan ketara. Kini, banyak pengeluar telah mengubah suai teknologi mereka dan menghasilkan margarin bebas lemak trans. Walau bagaimanapun, ia masih kekal sebagai produk yang sangat diproses dengan senarai ramuan yang panjang. Mentega asli apabila diambil dalam kuantiti yang sederhana adalah pilihan yang jauh lebih menyeluruh dan lebih mudah diterima oleh tubuh kita. Perkara utama seperti biasa adalah untuk tidak berlebihan. Seperti yang anda lihat, dunia pemakanan ini penuh dengan mitos yang seringkali dicipta oleh pakar pemasaran, bukannya saintis. Kita takut akan lemak sihat dan telur. Namun dengan mudahnya kita minum smoothie manis tanpa berfikir panjang. Kita membayar lebih untuk makanan organik dan gula perang sihat tanpa menyedari bahawa semua itu hanyalah ilusi semata. Kesimpulan utama yang boleh kita ambil hari ini ialah tiada produk ajaib atau pantang larang yang ketat yang akan menjadikan anda sihat serta-merta. Kesihatan sebenarnya adalah tentang keseimbangan, kepelbagaian dan pendekatan yang lebih bijak. Bacalah label makanan, analisis maklumat dan yang paling penting, dengar apa yang badan anda cuba sampaikan. Jangan mudah percaya pada tajuk-tajuk berita yang sensasi dan janji-janji hasil segera. Penjagaan diri yang sebenar bukanlah mengikuti diet yang sedang trend, tetapi membina hubungan yang sihat dan berkekalan dengan makanan. Terima kasih kerana menonton video ini hingga habis. Jika video ini bermanfaat untuk anda, pastikan anda tekan butang suka dan langgan saluran ini agar tidak terlepas pendedahan baru. Dan sekarang, soalan penting untuk anda, mitos manakah dalam senarai kami yang paling mengejutkan anda? Atau mungkin ada sesuatu yang kami terlepas pandang? Kongsi pendapat anda di ruangan komen. Mari kita bincangkan.